Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Berjumpa lagi dalam Man of Capture, Ride of Life. So hari ni aku dengan wife plan nak berjalan-jalan ride daripada Kuala Terengganu. Kita akan pergi ke Kelantan lah, sama ada Kota Baru, menghala ke atas lagi sampai ke Tumpat, dan kalau boleh sampai ke Sungai Golok lah, muara Sungai Golok. Ok, so apa-apa hal pun, sekarang ni dah pukul 7.30. Ok, kita gerak, kita cari kedai sarap dulu, dan kita teruskan perjalanan. Let's go. Okay guys, so dah jumpa tempat makan depan ni ada gerai. Wife aku cakap sedap, so kita berhenti jap kat sini lah. Tengah berpusing-pusing nak cari mana aku nak parking ni. Sini boleh. Okay, ni makanan-makanan yang ada kat sini. Banyak lah sebenarnya ni makanan ni. Nasi dagang ada. Apa ni, laksam, roti jala. Kat sini. Dagang RM52, nasi hanya kos satu. Itu RM11.5, RM11.5. Masya Allah, pemandangan pagi-pagi. Lawa, serius lawa. Tengok buka. Okay guys, so sekarang ni tengah sarap. Tadi dah pedal habis lah, nasi dagang dengan pulut panggang. Sekarang ni nak try buka laksam. Jadi masalah macam mana dia? Sedap lah. Rasa kampung lah. Rasa kampung ke rasa laut? Rasa laut nanti. Okay, ni makan, habiskan dulu sarap. 2,000 years later. Okay, settle sarap, alhamdulillah. So sekarang ni kita akan teruskan perjalanan. Next stop kita mungkin di sama ada Besut ataupun kita terus ke Bacuk lah, Pantai Irama. Okay. Berada di Bukit Keluang, Keluang. Okay, ini tengok yang cantik. Sini.
Macam biasa lah. Sama dengan naga dan naga. Ada 2 naga aku buat kat sini. Ni ada gua lah. Kita try masuk gua. Jom. Ada scan ke checkpoint. Tak tahu checkpoint apa ni. Wah. Ada kelawar. Tak seram sangat lah masuk sini. Dengan kira apa tak ada ni sekarang, macam-macam jadi. Oh, nice. Serious nice. Lawa. Okay. Jom. So, just dah ambil video, ambil gambar ni. Kita sambung gerak lah. Tak boleh mesti lama-lama kan lambat pula sampai kat Kota Baru kan. Okay. Tapi Masya Allah lawanya. Tak ramai. Belah sini lah. Belah sini tak ramai lah. Yang maybe sebab pantai yang official kat belah sana. Yang ni je muara ni. Tapi muara dia air jernih lah weh. Serius lah. Serius air jernih gila. Dan macam air pulau. Okay guys. Sambung gerak. Jom. Okay, kalau tadi kita sebelah Pantai Keluang, Bukit Keluang belah sana. Sekarang ni kita ada seberang bukit lagi lah. Pantai yang seberang bukit dia. Okey. Kat sini jambatan. Kat sini ramai orang. Sebab kat sini dia macam teluk sikit. Cantik. Oh, banyak sangat tempat menginggah ni. Aku tak tahu bila aku sampai Kelantan ni. Bersemangat sangat naga. Oi, memang tak lah cerita dia. Risau aku kan sangkut tengah-tengah kan. Lepas. Lepas. Masya Allah, ni tempat paling cantik dalam lagi lah. Alamak, kena blok. Wah,
Ada lagi? Pas. Lepas-lepas nak masuk. Ada. Oh, masuk celah lah. Dia dah dekat orang. Dah rekod lah. Dah rekod ni. Tadi tak dapat dia. Sekali lagi lah orang masuk. Nanti dia keluar dia. Tak. Orang ikut dia dulu. Tak, nanti dia keluar lah. Oh, rekod ke? Dah rekod ni. Tak, orang ikut dia masuk. Tak apa, nanti ya. Dia keluar. Orang ramai nak keluar dalam tu. Masalah situ dia blok pula. Lawa. Pas. Berjaya. Okay guys, kita sambung perjalanan. Nanti kita jumpa dekat part 2, okay? Bye.